Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ni saya ada buat 3 video YouTube yang agak panjang untuk menerangkan isu penyelarasan pencen secara terperinci. Sekarang ni saya buat video paling ringkas untuk menerangkan apakah isu sebenar dalam isu penyelarasan pencen ini. Seperti di skrin, saya telah susunkan tarikh-tarikh pemfailan saman pemula oleh kumpulan-kumpulan yang menuntut. Kumpulan Aminah Ahmad, April 2017, Kumpulan Veteran Tentera, November 2022, Kumpulan Bekas Hakim Ian Chin, Disember 2022, dan Kumpulan 35 Bekas Hakim, Januari 2022. Ambil perhatian di sini bahawa selepas Kumpulan Aminah Ahmad, 3 kumpulan telah file tuntutan 5 tahun kemudian. Ada yang tanya, adakah tuntutan Aminah Ahmad merangkumi semua pesara kerajaan termasuk kita veteran tentera? Jawapannya ialah ya. Buktinya seperti apa yang saya paparkan di skrin. Saya ambil salah satu dari 2 kenyataan yang serupa dalam dokumen penghakiman Mahkamah Rayuan kes Aminah Ahmad. Dokumen asal dalam bahasa Inggeris yang berbunyi, as such, the appellant and the pensioners she represented or any pensioner affected by the impugned amendments might seek the relief sought. Dalam bahasa, oleh yang demikian, perayu dan pesara yang diwakilinya atau mana-mana pesara yang terjejas oleh pindaan yang dipertikaikan boleh mendapatkan tuntutan yang diminta. Makna pesara-pesara yang terjejas oleh pindaan yang dipertikaikan ialah semua pesara kerajaan termasuk pesara awam, tentera, polis, guru, hakim dan lain-lain yang terjejas oleh Akta Penyelarasan Pencen 1980 Pindaan 2013 yang menetapkan kenaikan pencen 2% setahun. Jadi kita tentera terjejas dengan Akta 2% kan? Jadi maka tuntutan Aminah Ahmad termasuklah veteran tentera sekali. Nak tahu kuat atau tidak asas tuntutan kita ini, kita boleh lihat dari sudut keputusan hakim-hakim yang terlibat dalam kes ini. Dari 13 hakim yang terlibat dalam kes penyelarasan pencen ini, 11 hakim berpihak kepada pesara, hampir sebulat suara. Tetapi kerajaan terus membuat rayuan demi rayuan di mahkamah untuk menafikan hak pesara tentera dan pesara awam. Juga dengan tidak disangka-sangka pada bulan Disember 2024, kita telah dapat berita bahawa kerajaan telah membayar sepenuhnya apa yang kumpulan bekas hakim tuntut, tetapi tidak kepada 2 kumpulan yang lain. Ini bermakna kumpulan yang tuntut 5 tahun kemudian telah dapat apa yang dituntut mereka, tetapi kumpulan yang tuntut terlebih awal dahulu masih terpaksa melawan di mahkamah. Rumusannya, jelas kerajaan lebih mengutamakan pesara hakim dan mengenepikan pesara lain. Seolah-olah pesara tentera dan pesara awam tiada harga di sisi kerajaan. Jadi adakah kita sanggup diperlakukan sebegini rupa oleh kerajaan? Hak hakim ditunaikan, tapi hak pesara yang lain yang kebanyakan pencen mereka jauh lebih rendah dari pesara hakim dilambat-lambatkan. Ayuh kepada semua rakyat Malaysia yang inginkan keadilan tertegak bagi pesara-pesara kita yang telah banyak menyumbang kepada keamanan dan kemakmuran negara, kita bangkit dan bersuara sekuat-kuatnya untuk bantah sikap kerajaan terhadap kita. Ayuh, jom ramai-ramai kita ke Perhimpunan Aman Pesara di Dataran Merdeka pada 31 Mei 2025 jam 8 pagi. InsyaAllah kita semua jumpa di sana. Sekian, terima kasih.